Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang penonton masih lagi bersama dengan channel Saada. Baiklah, di dalam perkongsian yang bakal berlaku dan telah pun berlaku pada minggu ini, di mana beberapa video di dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu berkenaan dengan sebuah persoalan yang sepatutnya dijawab, difahami, dimengerti atau diertikan oleh anak-anak Adam di muka bumi dan manusia di muka bumi. Pada hari ini dia sudah sampai waktunya kita mengakui kita sudah ada di akhir zaman, yang mana sejak ribuan tahun terdahulu telah berlaku salah tafsir, salah pandangan pengertian maksud nama Adam itu di dalam takrif definisi dan juga ruang lingkup kefahaman anak cucu Adam kepada nama ayah yang pertama-tama. Jadi tajuk kita pada hari ini, Adam merupakan sebuah soalan atau persoalan ayah kepada keturunan. Jadi di dalam soalan sebuah nama, maka dikatakan rahsia nama diberikan kepada Adam. Rahsia nama, tuan-tuan, semua nama-nama itu diberikan kepada Adam. Ini menjadi hak ayahanda kita. Nama, name, masa dia kata nama, masa dia kata name, lagi kata nama. Apa sebenarnya nama? Kalaulah kita cerdik, kenapa nama ini diberikan kepada Adam? Jadi kalau saya kupas, orang Melayu akan pening. Dunia kepala hampa akan spin. Suatu hakikat dan realiti ayah yang pertama di muka bumi, yang sentiasa kita keturunan dia terlepas pandang. And we give the name to Adam. Dan kami berikan nama tadi kepada Adam, dan hanya Adam tahu rahsia nama. Jadi dalam kita panggil sidang pada petang ni, Ramadan yang mulia, double jeopardy. Double jeopardy tu maksud dia apa? Dua kali kita kalah, dua kali kita kena godam, dua kali kita kena tipu, dua kali kita buta, bukan sekali. Pedang ada dua bilah mata, kerih pun dua-dua belah tajam, dua-dua bilah tajam. Maka nama ini diberikan kepada Adam. Nama by itself dah merujuk kepada semualah, bumi ke, bapa ke, mak ke. Di sini ada sesuatu yang amat terang dan nyata. Nyata itu buai lah sebenarnya. Nyata pada mata sebenarnya. Sebenarnya kata nyata ni ada masalah, tuan-tuan. Nyata maknanya terang, jelas depan tu. Sebenarnya nyata pada mata, sebab ni Atta ni mata. Atta ni tuan-tuan, keluarga Adam dan Hawa. Sebenarnya nama Adam ini merupakan satu persoalan dan ada jawapan, ada peta kepada orang-orang Melayu terutama. Maka kami berikan nama kepada Adam. Sebelum kita tengok first layer dululah. Dan kami berikan ini ada rahsia besar, tuan. Anak dan mak.
maka diberikan keluarga. Pada satu layer, nama yang dalam bahasa Melayu itu merujuk kepada anak dan ibu. Adam dikurniakan keluarga, diberikan nama yang merujuk kepada keluarga. Rahsia nama Melayu sebenarnya adalah keluarga. Rahsia nama Adam adalah keluarga. Jadi bila kita faham konsep kekeluargaan, sebab itu saya panggil wahai anak Adam. Jangan kamu jadi sesat, jangan kamu gila, jangan kamu ikut musuh. Jadi bila kita faham takrif dan definisi nama, maka sebelum diberikan nama, kena jawab, kena faham soalan ni. Apa yang ada? Apa yang wujud? Tuhan, malaikat, alam beralam. Bagaimana hendak kita menjawab persoalan ada ni dulu sebelum kita sambung dengan M tu? M, mak, masa, mana, nak pi mana, ibu, segala ibu. Ni mak lah ni. M kita panggil Melayu panggil mak lah. Biasa orang Melayu tambah E kat belakang, kat depan dia mak. Maksudnya mak tak perlu E pun. Bonda, ibu. Merujuk kepada titik bermula. Tak ada ibu, tak ada kita. Tak ada awal. Sebenarnya M ni adalah awal. Wujud. Apa beza wujud dengan ada? Dah ada maka wujud lah dia. Perlu sesuatu tu apa yang ada. Nama Adam mempersoalkan kepada anak-anak Adam. Hang boleh jawab tak soalan ni? Ada mak, ada mak. Ada mak. Dalam rahsia nama anak dan ibu, dia balik-balik kepada ada tadi. Apa yang ada dalam nama Adam. Tapi bila kita sebut nama Adam, Tuhan kalamullah, semua kitab daripada awal kejadian berjuta tahun ke ratus ribu tahun, nama pak hampa ni Adam. Adam, ada Am, ada M. Kalau saya sebut ada M, pening kita ada mak. Oh, ada mak. Tapi sebelum ni orang kata saya Adam, tak ada dah. Hang terlalu laju. Hang sebut tidak ada berhenti, tak ada apostrofi. Jadi kalau kita ambil benda yang agak kritikal pada petang, sebut satu-satu. Orang boleh kata apa? Balik pada perbilangan. Dah, baru pergi pada N. Azazi atau setan iblis terus sebut sekali. Kita ada 1, 2, 3. Dah. Ada Am, ada M, ada mak. Sebenarnya nama Adam mengatakan ada mak. Hang kena mengaku bila pandang aku hang ada mak. Muliakan mak. Seperti mana aku muliakan Hawa ataupun Hawa. Adam merujuk, bila sebut nama dia akan rujuk pada isteri dia, iaitu mak kita. Nama Adam first layer adalah kepada anak-anak Adam. Hormati mak hampa. Tak ada mak hang, tak ada. Aku tak ada bini hampa, tak ada. Dan diwariskan muka bumi kepada kalian. Nama Adam ni setan iblis, dia sebut laju. Fum, dia baling macam tu, hampa lupa. Hampa tak boleh jawab soalan, hampa tak reti bahasa. Ini bahasa kasar apa tentang cakap sepatah-sepatah. Nama ada titik berhenti. Ada mula, ada berhenti. Ni pakai kunci 3. Ada setengah mitos kata tuai padi 3 tangkai. Tu jelbu lah tu kan. Saya pun baik dengan jelbu kot. Jadi nama Adam suruh hampa jadi anak yang soleh. Pandang balik pada mak. Kenal daripada mana hampa main. Daripada perut mak. Nama Adam bukan saja sebut Adam saja. Adam alaihissalam, Al-Fatihah pada Adam. Tak aku tuan-tuan. Awal kejadian. Nama Adam menyatakan kalian kena balik kepada mak. Bila balik pada mak,
maka rahim. Ketinggian him. Ketinggian ayah, Mak Saleh panggil him. Him ni sebenarnya adalah lagu atau gelombang. Rahim adalah ketinggian lagu dan bahasa dan simfoni. Ni kalau saya cakap dalam bahasa orang putih, Mak Saleh kata, wow, Tok Fauzi. Tok Fauzi, I understand, I feel what you feel. Orang Melayu hilang rasa ni. Hari ni rata-rata orang Melayu dah hilang rasa. Tapi saya, masalah tu saya duduk di taman rasa utama. Mungkin saya lebih rasa kot. Lebih haji dan motor. Rahim. Him ni menantang apa ni? Lagu, getaran jiwa. Rahim ni sebenarnya adalah alunan buaian. Bila kita sebut Rahim, Rahman dan Rahim. Rahman yang memberi, Rahim yang menerima, yang maha kasih dan sayang. Bila sayang dia dodoi. Ni saya buka banyak layer ni bagi orang Melayu yang berakal, boleh fikir. Ya, orang Melayu yang tak ada akal dia pening. Maka wujudlah bila saya kata, bila baru ni jadi, saya kata hampa tak ada akal. Akal letak kat lutut. Orang kata, saya kata kurang ajar. Saya kata hampa memang tak ada akal. Puak-puak ni memang tak ada otak. Mereka marah. Betul lah mereka marah. Mereka tak tahu ujung dan pangkal. Pegang kerih, besi saja terlepas. Kena ada hulu, kena ada sarung. Tapi masalah orang kita sebab rasa tak ada. Mereka tak faham bila saya kata, dan Quran sini menyatakan, tidakkah kamu berakal? Gunakanlah akal. Akal tu guna, jangan jadi bodoh piang. Bila saya kata orang bodoh, orang marah. Saya pun kata saya bodoh. Tak kenal diri. Jadi, bila rujuk pada bonda, di dalam gelanggang rahim, sebelum kita dibelit, bersulam dengan api angin, tanah, ada mata, ada telinga, Adam sendiri kata, pergi balik kepada titik kejadian kamu itu mak kamu. Apa dia alunan dia, apa getaran dia, apa jiwa. Baru kenal diri. Balik pada mak. Bila tak faham bahasa, kurang ajar, mereka marah. Tok Fauzi kata kami kurang ajar. Memanglah. Saya sendiri kata saya kurang ajar. Awak apa nak marah aku? Saya sendiri kata saya bodoh. Daripada bodoh kita bangkit. Kalau saya kata saya cerdik, kalau saya tak mengaku saya bodoh, saya jadi macam iblis. Satu kali hantam, tak boleh kupas. Tu apa? Dia ada. Kamu ada dengan mak kamu. Kamu pernah ada dan bermula dengan mak kamu. Tapi kalau saya buka lebih lanjut dalam bahasa Melayu perkataan Adam tadi, jadi kamu kena dam lah. Orang Melayu akan pening. Tapi sebenarnya ini wasilah bangsa kita. Sebut nama Adam. Adam siapa dia? Pak kita. Pak saja. Yalah bapa, ayah segala ayah. Sebut sekali lagi. Adam, sebut lagi. Kena ambil kelapa, pecah kepala kat tanah. Adam itu cuba kupas hayati ayah kita. Ada coding. Ayah ni pun jadi ayat sebenarnya. Bahasa, nama, suara. Suara, apa tu menantang suara? Suara, ada arah, ada tinggi, rahim tadi ni. Kalau saya kata suara rahim, mampus sampai ni. Kalau kita balikkan suara, kalau kita kembalikan semua kata kunci ra kepada primordial punya atau perjanjian awal rahim, suara rahim bertemu dengan rahim. Lepas tu jadi silaturahim. Tapi kalau salah sebut jadi silat. Kalau saya sebut silat ni sensitif. Saya sebut je perkataan ni pening. Jadi saya kena orang kacau saya. Tok Fauzi tak boleh sembang pasal silat. Jangan sentuh ni kami punya barang. Tok Fauzi jangan sembang pasal ni. Silaturahim Tok Fauzi boleh. Tapi kalau silat jangan. Saya kena godam. Dia orang silat main pukul saya. Silat hak kami. Tok Fauzi tak boleh sembang.
Kami orang silat, Tok Fauzi bukan orang silat. Saya silat bahasa kot. Jadi suara, yang bersuara dia apa dia? Bahasa. Bahasa jiwa bangsa. Kita bangsa apa? Masa ni kan nak jadi bangsa setan. Jadi, wahai kaum keluarga Melayu, wahai anak-anak bangsa, wahai bangsaku, orang Melayu suka makan durian, tapi dia pandai kupas durian. Dia suka makan ulas durian. Nama bapak tak nak kupas, nama bapak tak nak rasa, nama bapak tak nak bau, apatah lagi mak. Saya nak kata lagu mana pada petang. Bicara saya, bagi setengah orang tak ada nilai, kosong. Ni Fauzi menantang apa dia? Tapi dia akan marah apa? SILET tadi ramai orang marah. Saya ulangi, SILAT tadi kalau saya sentuh lebih-lebih goyang saya kena. Saya lagi penampar naik ke muka, bukan benar kaki naik tau. Tapi yang ini tak apa. Tok Fauzi nak sembang Adam, sembang Hawa, sembang suara, sembang rasa, tak ada hal. Tok Fauzi sentuh saja Melayu. Saya kata ni lah Melayu. Hang kena. Hati-hati sahabat. Saya orang gila, tak apa saya dengar suara gaib. Saya definasi I'm a crazy man. Kalau ikut modern medicine pun, I'm a crazy man. Sebab saya mendengar suara gaib, saya menceritakan cerita gaib. Lepas tu, ni buku ni ada lah kan, bagi siapa yang belum beli bukan nak promo buku. Ada nilai lah ni. Berapa tuan-tuan yang letak nilai nak tahu rahsia ayah pertama? Saya pakai merah lah senang. Nilai nak tahu rahsia dia berapa? RM40. Kadang saya letak RM30. Hampa punya minyak wangi lagi mahal. Hampa punya motor kereta lagi mahal. Hampa punya baju Melayu ratus. Satu set kita ambil lebih daripada 100 lah. Ada orang beli pakaian sampai 1,000 tu. 1,000. Nak baca malah, nak kupas malah, nak beli malah. Lepas tu ada juga orang kata Tok Fauzi jual Adam dah Hawa. Dah saya tak jual. Cuba hampa fikir. Kedai kata fikir lah. Fikir kalau ada akal. Tak ada akal tak apalah. Ramai yang tak ada akal kot. Wallah malah dia orang marah lah. Kita ambil sebentar, kita baca kandungan. Naskah kajian rahsia perbilangan Melayu. Rahsia perbilangan. Rahsia hari-hari Melayu, rahsia wasiat dan amanah bangsa Melayu. Kita ulang balik. Serba sedikit pada petang yang mulia. Sebab saya dah agak kasar dalam ni. Melayu, berbagai persepsi serta pandangan. Ini saya tulis ni. Saya tulis bukan cetak rompak. Ini dah langsung asal daripada Tok Fauzi Sadar. Melayu, berbagai persepsi serta pandangan terhadap bangsa ini telah dilontarkan oleh berbagai pihak sejak zaman penjajahan sehinggalah dikatakan merdeka. Bila masa kita merdeka? Ada video kata apa tu? We are a protected state. Negeri-negeri Melayu yang dilindungi, tidak pernah dijajah. Sebenarnya bagi saya kita tiadalah merdeka, kerana kita tiada dikembalikan kepada kedudukan asal. Bangsa, dan bukan bangsa, anak-anak Adam Melayu ni tak ada anak-anak Adam, serta bahan-bahan dan komponen bahasa sebuah bangsa ini. Kita terikat dan diikat dengan sebuah sistem, lantas dikatakan merdeka. Jadi Melayu itu ada identitinya sendiri, acuannya sendiri, kewujudannya yang unik dan berbeza dengan
segala yang ada di muka bumi. Jadi Melayu tuan-tuan, Melayu, bukannya ayu, bukannya layu. Tapi ada tulisan saya berkenaan dengan Melayu ini yang belum saya awamkan, insya-Allah lah. Mungkin akan berlaku sebelum Syawal tahun ini. Jadi bagi mengakhiri sidang akan Adam ayahanda kita, apa yang ada? Tidak ada ibu, kita tak ada. Tidak ada ayah, kita tak ada. Tetapi Adam sendiri, nama dia memuliakan mak atau ibu kita. Dia suruh anak-anak Adam pandang mak. Bila kita balik kepada ibu, baru kita boleh dapat jumpa rahsia segala rahsia. Maka itulah yang dikatakan gelanggang soleh. Kalau sol ni juga sebenarnya adalah tapak atau tauhid. Kalau kita tambah soleha jadi solewa, hawa, solewa, hawa. Macam-macam sebenarnya tersirat dan tersurat dan tersulam di dalam gelanggang anak-anak yang soleh. Dan anak-anak yang soleh dijanjikan syurga ataupun tidak ada neraka. Sejak berapa lama orang Melayu gagal mengupas nama ayah yang pertama. Jadi kita bakal bersambung dalam babak berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi disclaimer, saya mengaku saya bodoh. Atas kebodohanlah saya mencari. Saya bodoh piang, orang Kedah kata. Saya mengupah nama Adam, saya mengupah buah durian. Saya mencari hujung pangkat. Bagi yang cerdik, yang pandai di luar sana, tak perlulah lagi pandang video saya. Bagi yang ada akal dan berakal, gunakanlah akal untuk berfikir dan memikirkan. Bagi orang-orang yang ada SILA apostrofi T, saya katakan berkali-kali, sekali lagi, tetaplah saya memohon, gunakanlah akal. Kembalilah kepada gelanggang dan terah Melayu yang sebenar-benarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.